perintahkan 8,000 untuk ikat jamin. So kena keluar lah ikat jamin. Tak habis cerita lagi, kena bicara pula. Bila bicara dia kena ambil lawyer pula. Tu pun undang-undang baru dipinda atau 342 baru dipinda 2024 tu. Dan IHR pun baru dipinda 2024, tapi dah ada contoh kes. Pelaksanaan undang-undang tu berlaku secara senyap. Jadi nampak tak, 3,000 dia standby lah. Kita nak ambil risiko ke? Sebab tu kita kena ada strategi. Kita panggil strategi perundangan. Lawyer dah susun. Daripada step 1, dia dah 7 step kami susun. 7 strategi perundangan. Kita menggunakan strategi pindahkan badan pembuktian. Bawah Seksyen 106, bawah Evidence Act. So pembuktian dari segi apa ni? Bukan buat sebarang bukti. Dia bukti yang berkaitan dengan dasar ni. Macam mana kita nak counter? Lawyer dah susun. Benda ni tak bercanggah. Dia dah study apa semua. Kenapa dia buat populasi set 1, kenapa dia hantar notis kepada KKM, itu semua strategi. Dan ia saling berkait. Set 1, set 2, set 3, set 4, set 5, 6, 7. Ia saling berkait untuk membuktikan yang kerajaan ni dan dasar-dasar negara yang sedang dilaksanakan ni, dia punya ibu lah, dasar-dasar negara yang dilaksanakan dari ibu dia lah. Ibu kepada pindaan undang, ibu kepada semualah pelaksanaan digitalisasi, kenapa vaksin. Dia bukan semata-mata isu vaksin saja. Sebab tu kita tak fight pasal isu vaksin. Kita fight dia punya ibu dia, jantung dia. Itu dasar negara. Menggunakan perlembagaan.